Salam sejahtera pada petang ini bersama Uncle Dan kita sembang seni lukis negara. Jadi kalau ada siapa-siapa lah yang nak bincang mengenai karya seni lukis, boleh kita bincang bersama dengan Uncle Dan. Uncle Dan bekerja di Balai Sukan Negara selepas graduate dulu bekerja di Jalan Ampang. Kalau sahabat-sahabat semua nak tahu bermulanya bekerja di Balai Seni Lukis Negara dulu di Jalan Ampang pada tahun sekitar tahun 1984. Memang lama berbenar lah. Lama sangat lah. Hampir 40 tahun, 50 tahun lah masa tu. Pengarah di situ masa Uncle Dan bekerja di Balai Seni Lukis Negara dulu iaitu Datuk Syed Ahmad Jamal. Dia dah arwah lah ya. Jadi mengambil jurusan grafik. Juga memberi kita kadang-kadang malu. Cucu Atuk Dan, cucu Dan. Jadi yang kita harap yang Kedah nak ceritakan tentang seni lukis di Malaysia lah. Pengalaman pribadi lah. Iaitu tentang seni lukis kita di Malaysia. Lebih kurang semakin lama seni lukis kita di Malaysia ni semakin diminati dan dikenali ramai, di mana sebahagian daripada seni lukis ni dia luas, bukan kita kata seni lukis ni dia seni lukis membuat lukisan aja. Bukan kita membuat lukisan saja. Seni lukis ni dia ada bidang luas. Kalau macam Uncle Dan dulu, Uncle Dan berkecimpung dalam bidang seni reka grafik. Sebab kawan-kawan Uncle Dan dulu dan juga arwah ayah Uncle Dan dulu pun dikatakan, Noah besok engkau ambil jurusan grafik. Kerana jurusan grafik ni dia lebih dari segi market dia lebih luas. Lebih luas lah. Kalau di UiTM dulu, Uncle Dan dan juga kawan kita meminati bidang seni reka grafik, kerana seni reka grafik ni dia lebih permintaan lebih banyak lah berbanding dengan seni reka visual art. Visual art ni kalau dalam UiTM dulu kita panggil seni halus lah, fine art. Jadi hobi Uncle Dan ni memang meminati melukis fine art lah. Ni dikatakan fine art. Fine art ni dia lebih kepada koleksi peribadi karya seni lukis kita lah. Kan? Ni sebahagian daripada koleksi Uncle Dan. Ini siri-siri di Jalan Ampang dulu dah berpindah ke Hotel Majestic. Hotel Majestic itu Hotel Majestic ni dia dulu convert menjadikan Balai Seni Lukis Negara lah. Itu pada tahun 1985. Iaitu bersama dengan Pasar Seni. Pasar Seni pun masa tu setahun lepas pada Balai Seni Lukis Negara di Hotel Majestic. Depan stesen kereta api lah. Sekarang ni stesen kereta api pun dah berpindah. Jadi Uncle Dan bekerja di situ lebih kurang dalam 6 tahun, 7 tahun. Jadi ramai pelukis-pelukis yang terkenal yang Uncle Dan jumpa lah pada zaman tu, iaitu seperti Khalil Ibrahim. Khalil Ibrahim atau Datuk Sharifah Fatimah Zubi tu Uncle Dan punya kurator lah zaman tu. Wairah Mazuki itu pun kurator Uncle Dan. Jadi Uncle Dan bekerja dengan dia orang ni dan agak berbeza jugalah dengan zaman sekarang di Balai Seni Negara sekarang, di mana staf zaman tu lebih kurang dalam 30 orang. Itu pada tahun 80. Tahun berapa? Tahun 85, 86.
Staff kita lebih kurang 30 orang lah. Jadi Kedah in charge bahagian graphic design. Graphic design dan juga display di Balai Seni Lukis Negara. Jadi setiap tahun kita ada pameran terbuka. Pameran terbuka di Balai Seni Lukis Negara pada zaman tu, kita tak tahu. Jadi apabila kita buat pameran terbuka ni, jadi kita menjemput semua pelukis-pelukis di Malaysia untuk menyertai pameran terbuka. Jadi zaman sekarang ni, Balai Seni Negara Kedah pun tak tahulah dia punya polisi dia bagaimana. Jadi pameran-pameran yang terbuka begitu mungkin selang-selang beberapa tahun lah, kan. Jadi zaman-zaman dulu, jadi kita pelukis, kita dapatlah mendedahkan kita punya karya seni di Balai Seni Lukis Negara lah sempena pameran terbuka. Itu cerita dia. Jadi setelah hampir 10 tahun lah kalau ikut Kedah bekerja di Balai Seni Negara, dan di masa itu juga Galeri Petronas. Galeri Petronas dia pun ada juga membuka galeri masa tu di komplek Daya Bumi. Kalau siapa-siapa lagi ingat lagi, kalau pelukis-pelukis yang seangkatan bersama Uncle Dan, mereka akan masih teringat lagi lah kalau zaman tu di pasar seni seperti Abdul Ghani Ahmad. Dia pelukis watercolor, pelukis Abdul Ghani Ahmad. Dia seorang pelukis watercolor. Dan juga saudara Aris Aziz. Aris Aziz. Ni pelukis-pelukis otai ni, Aris Aziz. Abdul Ghani Ahmad. Abdul Ghani Ahmad ni dia masa dia dulu komando, dia dulu tentera ni, Abdul Ghani Ahmad ni. Dan dia masa untuk dia berhenti ketenteraan, dia telah membuat satu praktikal di Balai Seni Lukis Negara lah. Jadi dia duduk sebelah office Uncle Dan. Dia duduk sebelah. Jadi dia praktikal kadang-kadang dalam masa 3 bulan ataupun 6 bulan. Jadi dia praktis. Jadi saudara Abdul Ghani Ahmad ni dia bekas komando, dan dia telah berjaya menjadi seorang pelukis watercolorist yang berjaya. Jadi kalau untuk menjadi seorang pelukis, Uncle Dan punya saranan, kita lukis je. Kita lukis apa dulu. Cuma sebagai pelukis, kita kena cari kita punya identiti kita yang tersendiri lah. Kena cari identiti. Identiti ni adalah trademark. Jadi semasa kalau Uncle Dan belajar di UiTM dulu, Uncle Dan bidang grafik. Jadi Uncle Dan juga ada juga kenal satu batch dengan kawan-kawan Uncle Dan lah, iaitu kalau pelukis yang terkenal sekarang tu Prof Awang Dami. Tu Uncle Dan punya sama batch tu, tapi yang dia cenderung kepada fine art. Uncle Dan kepada graphic design. Tu saudara tu Johari Said, dia printmaker lah, printmaker yang terkenal. Dia woodcut. Jadi Uncle Dan minat juga fine art masa tu. Uncle Dan memang minat fine art. Kenal dengan Prof Zuraika Umar Basri. Dia kata, Noah, you bila you dah habis predip dulu di Dungun. Dia kata, you masuk fine art. Dia kata masuk fine art sebab final project tu Uncle Dan buat fine art. Sebab Uncle Dan memang minat fine art lah, seni halus. Nama pun sedap ni, fine art. Tapi bila dah nak masuk tahun 2 tu, Uncle Dan berjumpa kawan-kawan Uncle Dan, tanya. Kawan best Uncle Dan punya kawan ni Solihin lah. Solihin Osman. Dia ni penyajak yang terkenal lah. Jadi Solihin ni tanya dia, Solihin, kita besok
kita nak ambil subjek apa dalam ni untuk kerjaya kita. Orang kata kita ambil grafik. Benda grafik. Aku pun benda grafik. Grafik ni dia kata kita kerja dia kemas lah. Macam buat logo, buat poster semua tu. Itu kerja-kerja grafik lah nama dia. Kan? Jadi permintaan grafik zaman tu memang banyak lah. Kerana kalau zaman 80-an advertising company yang ternama banyak yang terkenal di Kuala Lumpur ni. Paling top sekali masa tu PTM Thompson. Johan Arif ni dia buat Johan Design. Kedan dulu praktikal di Idris Lim Associate, satu company advertising company yang terkenal lah. Dulu Johan Design, Ted Bates. Jadi kalau kita sebagai perekod grafik pada zaman tu, kalau kita bekerja keluar, bekerja dengan kerajaan ataupun jadi cikgu, jadi pensyarah-pensyarah ni dia tak galakkan sangatlah. Dia suruh kita grafik ni bekerja dengan advertising company. Gaji mahal lah masa tu. Gaji memang mahal lah. Kalau kerja kerajaan ni gaji dalam 1,000 gitulah, 1,500. Advertising boleh dapat 4-5 ribu masa tu. 4-5 ribu. Sekarang ni, belas ribu tu. Belas ribu. Jadi budak-budak ya fine art ni pun dia suruh kita, kalau kita ambil seni halus, dia suruh kita ni jadi pelukis terkenal. Kita pun kalau dalam keluar UiTM pun beratus-ratus pun yang jadi betul-betul jadi pelukis kenal pun tak ramai. Tak ramai, lebih kuat pun tak sampai 10-20 orang aja. Kan? Kebanyakan kawan-kawan uncle ni banyaknya jadi cikgu lah. Jadi cikgu, juga berniaga sendiri. Kan? Jadi industri seni lukis kita nak kata tak berjaya pun berjaya. Tapi kerana kita kena mesti berusaha lah. Kita kena berusaha. Kan? Jangan kedan lah. Berusaha lah buat. Ini sebagai dekor. Jadi kita nak bannerkan kita punya peminat. Kita nak banner kita punya peminat. Kan? Jadi kita kena terus berkarya lah. Kan? Jadi selepas Kedan bukan meninggalkan Balis Seni Negara lah, sebab Kedan dulu jawatan Kedan tu nak dilantik selepas daripada Datuk Sharifah berhenti daripada Balai Seni. Jadi jawatan korektor tu nak diberi kepada Uncle Dan lah. Jadi bila sebagai korektor ni Uncle Dan lihat dia kena menulis lah lebih baik diberi kepada pelajar-pelajar daripada jurusan fine art. Kerana fine art ni mereka mengkaji dan juga menulis tentang seni. Yang Kedan masa tu mereka grafik. Jadi Kedan rasa tak mungkin jawatan tu tak berapa sesuai sangatlah dengan Kedan. Jadi Kedan beralih pergi bekerja dengan bidang yang Kedan lebih sesuai lagi, iaitu perekod grafik lah. So Kedan join dengan Kementerian Kesihatan lah. Kementerian Kesihatan tu iaitu di Jalan Bangsa dan juga di Putrajaya. Jadi selepas sungguh pun bekerja di bidang grafik di kementerian lain, tapi Kedan terus berkecimpung dalam bidang seni lukis ni, sebab pengalaman di Balai Seni Negara itu banyak membantu Kedan meneruskan Kedan punya kerjaya sebagai peminat dan juga peminat seni visual lah. Jadi Kedan terus, kerana semasa di Balai Seni Negara dulu kita staff pun boleh melukis. Masa tu Datuk Seri Ahmad Jamal dia bagi untuk kita staff ni membuat pameran dan menyertai pameran di Balai Seni Lukis. Tapi sekarang ni mungkin polisi Balai Seni Negara dia tak membenarkan staff-staff dia untuk
menyertai pameran seni lukis mungkin mengganggu. Tapi bagi orang Kedah rasa apabila sungguh kita bekerja tapi kita meluangkan kita punya masa lah kan. Sebab kita bekerja di sektor kerajaan kan, kita bekerja sampai pukul 5. Jadi pukul 6 sampai pukul 12 malam tu itulah adalah masa kita untuk berkarya. Jadi tak mengganggu kita punya kerjaya. Jadi kalau you bekerja di Balai Seni Lukis Negara pun pada pendapat Uncle Dan, anda semua boleh teruskan sebagai seorang kerjaya seni lukis. Sebab seni lukis ni adalah satu perjuangan kita untuk memertabatkan karya seni lukis. Kan, untuk identiti kita punya karya seni lukis. Kan? Jadi kita hendaklah meneruskan. Kita ada sekolah seni dan di peringkat sekolah rendah pun telah diajar dengan seni visual dan kita akan kita akan teruskan untuk memertabatkan karya seni lukis kita. Kan? Sebab kalau kita lihat karya-karya seni lukis ni memang ramai yang hendakkan karya-karya lukisan kita ni tergantung di pejabat ataupun di rumah-rumah. Itu kalau pengalaman Uncle Dan sekarang ni banyak menyertai pameran-pameran bukan di galeri-galeri yang ternama. Macam Uncle Dan punya strategi bersama rakan-rakan pelukis yang lain, kita membuat pameran dipanggil pameran underground. Nampak ganas sikit lah ya. Nampak memang ganas lah. Dipanggil underground. Ganas bunyi underground. Tapi sebagai untuk mempromosikan karya seni. Mempromosikan karya seni anda, adik-adik, cucu-cucu atuk masa akan datang untuk memperjual karya seni, elok kita menyewa kita punya booth di shopping komplek, kita jual sendiri, buka table di shopping komplek, jadi kita mempamerkan karya-karya seni lukis kita. Jadi adalah baru orang nampak. Biasanya orang akan kenal dengan kita dulu, baru dia nak beli lukisan kita. Kan? Apa karya seni yang kita buat? Kan? Apa karya seni yang kita lukis? Jadi benda-benda tu yang membantu kita untuk mempromosi karya seni lukis kita. Jadi macam Uncle Dan kata tadi kan, kita kena cari kita punya identiti subjek. Ada kawan-kawan Uncle Dan ni, kalau kebanyakan kawan-kawan setakat ni, ramai-ramai yang best Uncle Dan dulu, dia orang ni pun ada berpendidikan seni lah di UiTM. Sekarang ni pun lebih kurang ada juga separuh daripada mereka ni, iaitu dia orang ni self-taught artist. Kita panggil self-taught artist. Self-taught artist ni bukannya kita pandang dia orang ni rendah. Bagi Uncle Dan, dia orang ni kadang-kadang tahap dia orang ni lebih sifu lagi. Lebih sifu daripada pelajar-pelajar yang dulu belajar 4 tahun 5 tahun. Sebab apa? Sebab kita belajar seni dulu tapi kita tak praktikal. Orang Perak kata kita cuma belajar teori tapi tak praktikal. Dia yang penting ni adalah praktikal dalam seni lukis ni. Praktikal, praktis. Praktis. Jual tak jual, praktis. Jadi tak jadi, simpan. Kalau Uncle Dan ni dah tak tahulah banyak beratus-ratus keping. Itu pun kira tak banyak lagi. Patut beribu-ribu. Kan? Jadi kita teruskan melukis, teruskan mempamer, terus tunjuk karya-karya kepada orang. Kan? Pengalaman Uncle Dan dalam seni lukis memang lama berbenah. Graduate tu tahun 80-an, sekarang dah 2000-an. Dah hampir 40 tahun dia. 40 tahun. Bila melukis daripada kecil tu dah 50 tahun. Jadi berterusan dalam bidang seni lukis, seni visual ni sebagai hobi. Orang kata hobi. Kadang-kadang hobi mendapatkan dia kadang-kadang kalau jual tu rezeki lah.
Kalau jual itu rezeki. Tapi lukis ini sebagai satu perjuangan untuk memertabatkan karya seni lukis. Masa Hang Kedan bekerja di Balai Suku Negara dulu, beberapa negara lah yang Hang Kedan lawati dan mempamerkan lukisan-lukisan pelukis Malaysia ni di Amerika, di Jerman, Indonesia, Thailand. Rata-rata pergi. Jadi contoh yang paling tepat sekali negara Indonesia. Negara Indonesia ni demo ni kuat identitinya. Bali, satu kampung tu semua demo ni pelukis. Tak gila kerja. Kita di Malaysia ni nak cari satu kampung, satu daerah pun tak ada. Jadi di Bali, di Indonesia ni memang dah ramai dia orang ni jadi pelukis. Kenapa? Dia orang jadikan seni lukis ni sebagai satu industri bagi dia. Budaya kita ni yang melambangkan kita punya bangsa. Budaya Melayu ni melambangkan orang Melayu. Kan? Jadi kita sebagai pelukis Melayu lah, pengalaman Hang Kedan 40 tahun dari bidang seni lukis ni, untuk menerapkan jati diri. Kadang-kadang Hang Kedan dulu-dulu ni memang banyak dibeli oleh orang putih. Orang putih beli. Kenapa? Hang Kedan dulu membuat karya-karya seni yang bertemakan rumah-rumah Melayu. Rumah Melayu, dunia Melayu. Masa Hang Kedan dulu promote. Harum Mota, samalah perjuangan yang Hang Kedan. Syahrim Saad, kita pernah buat pameran solo 3 orang. Iaitu bertemakan rumah-rumah Melayu lah. Sampai sekarang Harum Mota, dia meneruskan tentang perjuangan dia tentang rumah-rumah Melayu. Itu sebagai satu contoh pelukis yang Hang Kedan respect dia teruskan tentang budaya-budaya ni. Awang Damit Ahmad. Awang Damit. Dia memperjuangkan dia punya culture juga tentang Sabah. Prof Awang Damit ni dia orang Sabah. Jadi dia perjuangkan dia punya Sabah punya image. Kan? Hang Kedan siri rumah-rumah Melayu selama hampir 20 tahun involved. Dan selepas 20 tahun, Hang Kedan beralih pula kepada siri rumah-rumah di bandar pula. Siri-siri rumah di bandar. Menerusi legasi daripada rumah-rumah kampung, Hang Kedan cimpung teruskan kepada siri rumah-rumah bandar. Rumah-rumah bandar ni ada apa pula? Di bandar ni, rumah-rumah yang ada, rumah setinggan, banglo, apartmen, kondominium. Daripada situ, Hang Kedan combinekan, menjadikan karya seni lukis. Jadi, apabila kita teruskan dengan karya-karya si rumah-rumah bandar ni, kita promosilah cara underground. Underground tadi tu, Hang Kedan pergi merata-rata lah, pergi shopping-shopping komplek. Kadang-kadang duduk tepi-tepi jalan. Kan? Sekali-sekala mungkin boleh masuk hotel. Kan? Pameran-pameran kita join lah di Balai Suku Negara ke, Galeri Shah Alam ke. Tapi banyak kan Hang Kedan akan bertemu dengan orang ramai. Kita pergi jumpa dengan orang ramai. Kita pergi sewa satu ruang di shopping komplek. Kita pasang booth, kita pasang easel. Kita cari 5-6 orang, 10 orang. Kan? Jadi kita bayarlah sikit-sikit seorang. Dan kita pamer lah. Kita pamerlah kepada orang ramai. Jadi orang ramai ni nampaklah karya-karya seni kita tergantung. Jadi bila karya seni ni dia sesuai, kan? Dia sesuai lah dengan ini. Kalau gantung kat
dekat rumah teman ni bagus. Dia juga kata, oh ini kalau gantung kat pejabat saya, lukisan ni pun bagus ni. Jadi kita kena bertemu direct lah dengan kita punya pembeli. Pembeli karya seni kita, dia banyak kategori dia. Ada juga yang membeli karya seni ni sebagai collector, collect. Dia collect. Nanti dia boleh jual balik 1,000 ke 2,000 ke. Itu dah hak masing-masing lah. Itu ikut kepada orang yang membeli karya kita. Kebanyakan macam Uncle Dan tak pergi kepada art collector sangat. Uncle Dan pergi kepada art buyer. Art buyer ni dia punya ruang dia lebih luas macam tu. Art buyer. Kalau art collector dia macam ni. Art collector ni ada 20 orang. Itu dia. Kalau art buyer ni, daripada kecil-kecil jadi berpuluh ribu. Ada jadi ribu-ribu, juta pun ada. Itu art buyer dia panggil. Jadi target karya-karya kita ni, Uncle Dan target art buyer terdiri daripada orang nak pindah rumah baru, orang nak pindah pejabat baru. Itu yang paling banyak sekali untuk mereka nak beli karya seni lukis. Karya seni lukis ni pula ada banyak kategori. Watercolor. Lukis watercolor yang terkenal. Kan? Abu Ghani Ahmad. Kan? Kalau di Kedah tu, siapa lah pelukis di Kedah dengan Rafi Ghani pun dia ada juga buat watercolor. Tapi dia pelukis yang terkenal lah kan. Rafi Abdul Rahman, pelukis watercolor. Kalau zaman seangkatan dengan Uncle Dan dulu, watercolor ni Syafai Hasan. Tu watercolor. Dia orang ni memang tiada lah. Arwah daripada Khalil Ibrahim, itu semua watercolor. Acrylic ni dia kebanyakan dia abstract lah, berbentuk abstract. Acrylic. Ada berbentuk arca. Kalau kita belajar di balai seni lukis di UiTM ke mana-mana institut pengajian tinggi dalam bidang seni lukis ni, dia ada sculpture, dia ada textile, fashion designer, industrial designer. Jadi bidang seni ni luas. Jadi kalau adik-adik, cucu-cucu kan, kalau untuk nak ambil bidang seni ni dia luas. Tapi kalau bidang yang agak komersial adalah bidang seni reka grafik. Kan? Bidang seni reka grafik. Jadi ada apa-apa kalau kita lihat di sini, banyak yang join, tak ada yang tanya lah. Kalau ada yang tanya, kita boleh sembang sini lah. Mungkin ni kali pertama lah Kedan buat live. Kali pertama. Untuk mempromosikan seni lukis di Malaysia. Jadi inilah salah satu daripada marketing Kedan untuk mempromosikan karya seni lukis. Jadi berbalik kepada apa tadi, kalau kita nak sembang lagi pada bidang seni lukis ni, luas. Luas. Jadi untuk menjadi seorang pelukis ni bukan satu kerja yang mudah. Bagi yang Kedan, setiap kerja yang kita buat ni, melukis ni pun perlukan satu pengorbanan. Masa, tenaga. Kan? Jadi di belakang karya Kedan ni karya-karya besar lah, yang untuk dipamerkan akan datang di link Kuala Lumpur berdepan dengan tabung haji. Kita bermula pada awal bulan 5 lah, selama sebulan. Kita akan buat pameran di sana. Di link. Jadi di sana kita ada lebih kurang 20 pelukis
20 pelukis diketuai oleh saudara Din Harun. Din Harun ni pun dia ni pun seorang usahawan seni lah. Usahawan seni yang berkaliber buat masa ni. Ada juga beberapa syarikat-syarikat seni ataupun kumpulan-kumpulan seni seperti Din Harun, seperti Artis Corner di Damansara. Artis Corner ni pun Uncle Dan join juga dengan menyertai juga kumpulan diorang ni. Biasanya kita akan buat pameran di Curve, satu tempat kawasan elit lah yang mampu untuk membeli karya-karya seni. Selain daripada itu, tempat-tempat lain pun boleh karya seni ni dia tak kira kadang-kadang tempat yang eksklusif. Dia lukisan karya seni ni dia akan bertemu jodoh kita lah, bertemu jodoh dengan karya seni kita. Dia karya seni ni dia akan bertemu dengan peminat kita yang tersendiri. Karya Uncle Dan ada juga yang 20 tahun. Yang 20 tahun dulu baru terjual. Tak ke tumpur kata orang Perak. 20 tahun simpan. Jadi bawa keluar, pamer kepada publik, kena right time, right place, sampai jodoh dia. Sampai jodoh dia. Oh, minat. Ada juga tanya kenapa? Ni Encik Anwar, karya ni tak laku ke? Dah 20 tahun ni Encik Anwar. Kan? Kenapa tak jual-jual? Itu soalan dia. Jadi yang kedang kita, karya ni saya sayang dulu. Karya saya, yang ni saya sayang. Karya saya nak jual masa tu saya sayang. Jadi saya simpan. Jadi sampai masanya saya bawalah untuk membuat pertunjukan. Dalam art ni kita panggil pertunjukan lah, show, art show. Jadi bila dalam art show tu, kena dengan tema dia. Tema dia dengan masa dia. Dia pun nak taruh dekat dinding. Mungkin rumah dia masa tu baru siap. Pejabat dia pun mungkin baru siap masa tu. Jadi masa tu lah dia nak beli. Jadi sampailah jodoh dia. Kadang-kadang tak sampai seminggu pun. Tak sampai seminggu pun ada jodoh dia dah terjual. Kan? Cek kat belakang ni. Besar ni. Karya ni udah ni. Karya Uncle ni. Besar ni belakang ni. Ni nak masuk pameran ni. Ni besar ni 4x6. Ni besar. Ni. Kalau siapa ni, ni 4 kali besar. Kadang-kadang orang-orang rumah-rumah besar ni, pejabat ni, dia kata ini tak cukup besar lagi, dia kata ni. Tak cukup besar lagi. Dia kata tak besar lagi pun ada juga. Itu dia karya seni dia macam tu. Jadi selepas Uncle Dan bekerja di Kementerian Kesihatan, Uncle Dan terus melukis lah, terus melukis. Buat pameran solo. Lepas tu kita join buat tempat lain lagi, kita join. Jadi banyaklah peluang-peluang kita untuk menjual karya-karya seni kita. Kan? Ni pun kadang ni pun kadang-kadang dia menyebut juga. Jadi sebagai salah satu kerja pelukis ni, jangan kita target untuk menjual sangat. Di bahagian Kedan, menjual tu pun sebahagian daripada untuk hobi kita yang mendatangkan keuntungan lah. Kan? Kalau betul-betul untuk nak jadi full time di Malaysia ni sebagai pelukis, kita kena kerja kuat juga lah. Sama je macam kita berniaga. Kita berniaga pun, niaga cendol kan, selemak pun, pagi-pagi pun kita keluar. Kan? Kita keluar. Sama je macam jadi pelukis. Kita kena bekerja lebih lah. Kan?
Jadi buat masa ni cukup dulu orang Kedah orang panggil berlabun lah. Berlabun tentang seni. Dan nanti kita berjumpa lagi di bila-bila masa. Dan orang Kedah ucapkan terima kasih lah pada siapa-siapa yang mengikuti ya. Jadi orang Kedah kita buat live lagi ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.